Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kecil Tonja. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, saya nak bercerita lah. Saya sudah tengok cerita Dia Bukan Syurga. Malam tadi adalah episod yang kelima. Finally, minggu lepas kan dia kata nak pergi Australia. Si Tajul itu nak pergi Australia lah kononnya. Lepas tu, ya dia nak pergi dah. Dia dah pergi ke airport. Si Arham yang hantar dia. Dan dalam pada masa yang sama, si Arham pun dah ceritakan segala-galanya. Kenapa dia tak mahu kalau dia berkahwin dengan Nuha. Dengan sini. Sebab apa? Sebab penyakit. Walaupun dia tak tahu penyakit sebenarnya si Tajul ni, tapi dia bagi tahu bahawa apa yang dia alami dia tu sebenarnya barang tu turun daripada bapa dia, iaitu si Hashim. Nama bapa dia Hashim. So dia kata sebetulnya saya tak bagi kau kahwin dengan si Nuha sebab saya tahu. Saya dah melihat sendiri, nampak sendiri apa yang jadi pada mak masa saya kecil. Diceritakan semua segala-galanya, diceritakan segala penderitaan yang pernah dia nampak, yang dialami oleh mak dia. Dan ditunjukkan ya di belakang dia tu yang parut yang besar itu sebabkan bapa dia masa kecil. So si Tajul masa tu okey lah, macam insaflah seketika ya. Tetapi, saya rasa perempuan sekarang yang orang paling tak suka tu adalah selain daripada si Aminah, ada si Nuha. Wah, berlagaknya. Dia pergi ke airport dan menghalang si Tajul untuk pergi ke luar negara. Dia kata, saya dah tahu dah penawarnya untuk macam mana supaya dia tak marah-marah, tak baran, macam mana nak kawal segala-galanya. Dia dah terpaling, si Nuha tu terpaling tau. Terpaling tahu untuk mengawal si Tajul nanti. So, akhirnya, dia pun berkahwin. Ya, dia berkahwin. Dia menikah. Akhirnya jadi juga dikahwin dengan si Tajul ni. Dan masa dia tengah ambil gambar-gambar ni pun, jurugambar ni kan, jurugambar ni kata fotografi kata, dekat sikit, dia kan yang mengarah-ngarah semua. Pegang ni, cium ni, salam macam ni. Dan bila dia suruh senyum, si Nuha pun senyum. Lepas tu dia kata, senyum lagi manis lagi. Dia pun senyum sampai nampak gigi. Apa lagi? Si Tajul marah lagi. Weh. Si Tajul cakap apa? Senyumlah. Nanti aku koyakkan kau punya mulut itu. Si Nuha dah terkejut. Baru belum sampai ini dah gaduh. Lepas itu, bila dah waktu malam, kira malam pertama diorang lah. Si Tajul ni makan ubat lah. Seperti biasa makan ubat. Konon, ialah baru-baru lah. Ikutlah konon makan ubat lah apa segala macam. Dan dia tidur. Tapi sebelum sebelum orang berkahwin, si Arham tu dia ada tanya, si Tajul tu ada bagi tahu Arham kalau dia sebenarnya tak suka anak ramai, tak nak anak pun ramai lagi lah, tak mau. Dan si Nuha pula masa dia pun kata, syarat saya kalau nak berkahwin adalah dia nak keluarga besar, dia nak anak ramai. Lepas tu si Arham dengar sebab si Tajul baru je cakap dalam kereta, dia kata saya tak suka langsung kanak-kanak. Iyalah penyakit macam tu ada anak, memang nanyalah anak kau nanti dia menangis tak pasal-pasal jahanam anak dia. So dia kata saya tak suka anak. Tapi bila di depan Nuha Nuha kata saya nak anak keluarga yang besar, nak anak ramai, dia kata ya saya pun suka anak ramai. Si Arham dia dengar dia menyuruhkan, dengar segala perbualan dia dah jadi macam, wah, Naya ni orang ini padahal baru je dia cakap dia langsung tak suka anak. Ialah orang penyakit macam tu, orang penyakitan macam tu, sedangkan dengar si Nuha tu, bebe pun dia boleh naik dia punya marah. Lagilah kalau dengar anak tu menangis, bahaya. So, dia punya keputusan yang kata dia tak nak anak tu, baiklah, eloklah tak ada anak kalau dia jadi macam tu. Bila sampai ke malam pertama diorang, si Tajul pun dah tidur. Dia nak tertidur terus. Si Nuha pula, ialah, dia kan dah cakap dia nak anak ramai. So, tanyalah Tajul. Disuruh si Tajul bangun lah, apalah. Lepas tu dia tanya. Kata, awak dah janji nak bagi saya anak ramai. Emosi lagi si Tajul. Kenapa awak ni, macam ni. Ini rumah mak. Abang awak ada. Umi abang awak ada. Tak malu ke? Macam tu. Malam, dan dituduh si Nuha tu. Awak dah pernah ini ke? Dah pernah buat macam ni ke? Sebetulnya awak tak sabar sangat macam tu. Bergaduh lagi, baru malam pertama dah gaduh. Malam tu juga dia balik. Dia balik rumah dorang. Dia tak mau tidur di rumah mak ayah si Nuha. Dan bila pagi datang, dialah suami yang sempurna, isteri yang sempurna masing-masing. Oh, ya Allah. Dan adakah satu perempuan tu yang suka si Arham? Dia lamar si Arham, woi. Gila lah. Dia lamar si Arham, tapi si Arham tak mau. Dia kata, saya tak mau. Sebab apa? Saya takut. Dia takut tahu dia mewarisi walaupun si Arham ni tidaklah seterus Tajul, tapi dia takut dia mewarisi perangai abah dia. Sebab dia bagi tahu Tajul kan, kita ni anak Hashim, bahaya kalau kita berkahwin.
So dia macam bila ada perempuan yang lamar dia tak mau. Dia tak boleh terima sebab dia cakap dia takut. Tapi dia kata si Tajul tu elok je dia berkahwin. Nampak sweet, nampak elok je, baik dengan romantik je dengan si Nuha. Dia cakap iyalah mula-mula macam tu. Tunggu je lagi. Tak payah tunggu je lagi. Di atas pelamin pun dah buat perangai dah. Dia nak koyakkan mulut si Nuha lah sebab dia senyum disuruh senyum kan. Fotografer tu nak ambil gambar so disuruh senyum manis-manis. Dia pun marah. Sampai ke malam pun dia marah lagi. Tak payah tunggu seminggu. Si Aina nama perempuan tu. Dia kata kita tunggu 1 minggu. Macam mana kejadian dia dengan si Tajul? Adakah si Tajul tu akan memukul atau macam mana? Cakap tak ada makna lah seminggu. Dalam masa seminggu tu masih pengantin baru sweet lah. Kan? Dengan si Tajul pula dengan syarat dia macam-macam. Syarat dia bila dah menjadi isteri ni apa dia? Tak boleh dia kena jaga batas, jaga aurat, tak boleh dia suka hati bercakap dengan lelaki, dia kena pakai tudung yang itu macam syarat dia macam okey lah. Tudung yang labu, tak boleh make up tebal-tebal, tak boleh pakai wangi-wangi yang melampau-lampau, tak boleh pakai kasut tumit tinggi, macam baju kena longgar-longgar tu. Itu saya rasa macam okey lah. Cuma sikap cemburu dia tu yang tak boleh dikawal. So untuk si Nuha, nanti kalau kau dah merana, menderita, rasanya aku takkan sedih lah tengok kau. Sebab aku rasa kau lah wanita yang paling seteruk-teruknya sekarang ni. Kau dah tahu penyakit si Tajul tu macam mana. Dan kau dengan bangganya lagi, kita boleh mencuba, kita boleh mencuba dan hidup bersama selamanya. Ya Allah Nuha. Ni nanti kalau dia sampai ke tahap yang jadi bola sepaknya ni, saya rasa saya tak akan sedih lah. Sebab apa? Dia yang meminta. Ramai yang komen-komen di situ. Bila saya tengok kan dia kata, kau rasalah nanti, kau tanggunglah nanti Nuha. Kau yang meminta. Kau dah tahu perangai suami kau tu macam mana. Tapi kau nak juga kahwin. Kau terhegi-hegi lagi. Dia nak pergi ke Australia dah pun. Dia pakai kapal terbang dah pun. Kau pergi lagi sana. Kau nak, Allah. Saya rasa perempuan yang paling malang, paling tak bijak, cerdik ni adalah si Nuha ni. Allah. Orang perempuan yang normal tu punyalah takut nak berhadapan dengan ini. Tapi kononnya saya punya pasal, dia dah dapat tips dari bakal mertua dia, mak mertua dia. So dia dengan percaya dirinya kata saya dah tahu penawar untuk macam mana untuk kurangkan barang dia dan sebagainya. Banyak dia punya BTS saya nampak yang dia kena teruk kau. Saya rasa sikit pun saya tak nak. So bila sampai dah tahap yang dia dah jadi bola sepak ni, saya rasa saya relax. Lalu kalau ada perempuan yang dibuat macam tu, saya akan sedih. Tetapi yang ni saya rasa saya tak akan sedih. Sebab apa? Dia yang meminta. Pun geram tengok dia punya percaya diri, sangguplah inilah itu. Dan si Tajul ni pula bagaikan menjanjikan bagaikan bintang dan bulan. Kau rasa lah. Kau tak tahu si Tajul tu tak nak anak dan kau nak anak ramai. Satu pun si Tajul tak mau tahu anak. Si Nuha pula kata dia nak anak ramai. Si Tajul pula bagi tahu abang dia yang dia langsung tak suka kanak-kanak. So tak tahu apa kesudahannya malam nanti, adakah sudah bermula penderaan nanti? Kita tak tahu. Sebab abang si Nuha kata, dia bagi tahu si Arham, kalau sekali si Tajul sakitkan hati adik dia ataupun sakitkan fizikal dia, 1000 kali dia akan membalas. Dan si Arham kata, sebelum kau memukulnya, aku dulu yang akan berhadapan dengan si Tajul. Dia akan pastikan yang si Nuha ni baik-baik saja. Lepas tu abang dia kata, saya baru kenal lah dengan awak ni, tapi saya rasa adik saya selamat dengan awak. Kenapa bukan awak aja yang kahwin dengan adik saya? Si Arham tergamang seketika. So, kita tunggu malam nanti episod ke-6. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.